terang oi, padu tu. Mantap lah memang nampak. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel guys. Video kali ini saya nak tukar lampu reverse guys. Lampu reverse kereta Pro 2 Alza dengan mentol Nakamichi. Ini dia punya mentol guys. Mentol dia memang mantap. Siap. Sebelum tu memang saya dah pernah tukar dah. Okay, tapi tak berapa terang. So saya nak tukar yang ni lagi terang. Tengok, saya ada projector lagi. Memang terang. So nak buka ni senang je. Ada dua nut size 10. Just pusing je. Okay, buka macam biasa. Nut dia ni. Okay, dah buka. Tunggu kita buka dulu. Okay, sebelum nak buka simpan tepi, jangan hilang. Dan ini nak buka, just tarik macam ni. Okay, sebab dia ada lock dalam tu. Dia ada lock macam ni. Ni lock dia macam ni. Okay, sini. Oh, nampak betul lah. Okay, lampu reverse tu kat mana? Tarik kat tengah sini. Nak buka ni senang je. Okay, just buka lawan arah jam. Okay, lawan arah jam pusing dan tarik keluar. Okay, jap sikit. Oh ni. Ni dah. Mentol tu sebelum ni macam ni. Saya dah tukar sebelum tu biasa je. Saya tukar mentol biasa LED. Tapi tak berapa terang. So kita tukar lagi kepada Nakamichi. Saya ada projector LED kiri kanan. Okay, pasang masuk macam ni. Macam tu je masuk dia. Tekan je. T15 Pro 2 Alza. Okay, jom kita try dulu. Hidup tak hidup? Sekejap. Hidup tak? Cameraman? Hidup. Hidup. Okey, mantap. Hidup. So, dah hidup dah. Okey, mantap. So, kita tutup dulu. Okey. Dia ada pin ni. 1, 2, 3. Okey, so pasang ikut yang lubang dia lah. Okey. Dah pasang, dah masuk. So, nak masukkan dia, nak kunci dia, ikut arah jam. Pusing. Ikut arah jam Sekejap Okey, dah. Okey, masukkan balik. Tekan pula. Okey, dah bunyi dah. Puk. Pasang nak balik. Settle. Okey. Sekejap pasang nut dulu. Okey, pasang semua. Okey. So, jom kita tengok. Fokus kat sini, brother. Fokus. Kasih dekat sikit. Okey, tengok. Oh, memang terang guys, terang. Tengok, ni pagi. Kalau malam lagi lah terang. So senang sikit nak reverse. Nampak sikit kat belakang tu. Okey. Okey guys, inilah hasilnya. Okey, tengok. Oh, terang oi, padu tu. Mantap lah memang